Bodoh ke? Tak bodoh. Jom grocery shopping dekat London. Nak duit? Nak ada 50 pound je. 50 pound mana cukup? Hei, 50 pound banyak lah sayang. Nenas 1 pound. Tembikai comeli 1.5 pound. Inilah tempat favourite I shopping sebab dekat sini barang yang paling mahal pun 2 pound je korang. Kalau nak compare dengan supermarket, sini tak adalah fresh sangat. Tapi murah kan? Limau ni pun 1 pound je. Mangga 2 pound je. Brokoli ni boleh makan ke sayang? Boleh lah sebab tu dia jual. Kenapa warna dia purple? Okey, kita dah penuh satu bakul je. Teka berapakah harga semua ni? Total semua ni 650. Ha? Sini ada cili padi. Tapi kat sini I tak pakai cili ni sangat sebab dia tak pedas sangat. So I akan pakai selalu cili ni. Sini serai mahal. Banyak ni 1 pound 69 penny. Ada ulam raja guys. It's not ulang raja sayang. Ya Allah, ulam raja. It's parsley. Ulam raja. What is this? Parsley. Parsley? Yeah. Parsley ke? I dah cakap dah, you tak percaya. Kamu ni Saya bodoh ke? tak bodoh, cuma kamu tak percaya saya. Strawberry 1 pound je. Satu kotak tu 1 pound. 1 kotak 1 pound. Cantik tak? Elok. Okey. Not bad untuk 1 pound. Blueberry banyak ni 2 pound je. Avocado 2 biji 1 pound je. Jagung ni sebiji 1 pound. Kita nak buat cuci jagung. Brokoli 1 pound. Pisang banyak-banyak macam ni 1 pound je weh. Sini semua dia bayar pakai cash sahaja. Sini. Belum apa lagi? Hai, apa lagi dia ni? Kamu bagi saya 50 pound. Saya ada 30 pound lagi. So beliau. Kamu nak beli apa? I nak beli salmon, lepas tu I nak beli udang. 400 gram. Udang-udang ni 11 pound 1 kilo. So I ambil 500 gram je. Ni satu ekor 3 pound. 4 ekor 11 pound. Kita dah ambil 4. 34. Thank you. So semua tu dah ada balance sayang. Nah, 1 pound 50 penny. Boleh beli air masak. Okay. Thank you. Good job shopping. 50 pound dapat banyak ni. Yay! Let's go!